Okay guys, ini cara untuk daftar nombor baru ataupun kekal nombor lama pun step yang sama, cumanya berbeza sikit je. Okay, selepas download apps TuneTalk, klik open. Okay, sekarang kita klik not a TuneTalker, sign up now. Okay, kat sini kita dah ada SIM card, so kita klik register your SIM card now. Okay, sekarang ni cara-cara untuk activate SIM card. Kita mesti ada SIM card, dokumen ID dan ready untuk selfie lah. Alright, klik let's begin. Okay, sekarang kita nak buat video untuk get a new number. Untuk new number Okay, sekarang klik get a new number. Confirm. Kita tak nak eSIM, kita nak physical SIM. Confirm. Okay, kita scan siri SIM card. Okay, sekarang kita pilih nombor yang kita nak. Kita type je apa-apa nombor. Nasib lah kalau ada, kalau tak ada pun tak boleh nak buat apa lah. Okay, kita buat 4546. Okay, dia keluar list number. Number apa yang kita nak. Okay, kita pilih contoh ni 4546 ni. Okay, lepas kita pilih nombor yang kita nak, kita klik confirm. Okay, sekarang kita ada beberapa pilihan plan lah. Kita ada Epic 35, Epic 50, Epic 25 dan Epic Call 20. Tahunan kita hanya boleh ambil tahunan 99 dan tahunan 200 sahaja. Kita tak boleh ambil tahunan yang validity RM35 tu. Okay, kalau Epic 35 ni 150GB unlimited call ke semua network dan ada hotspot 150GB yang digunakan dengan data basic yang asal tu. Okay, plan Epic 50 350GB unlimited hotspot menggunakan 350GB yang sama dan unlimited call. Epic 25 internet 40GB dan tiada hotspot dan unlimited call ke semua network. Epic Call 20 15GB sahaja dan hotspot pun sama, digunakan 15GB tu dan unlimited call ke semua network. Untuk tahunan 99, sebulan dapat 2GB sahaja. Unlimited call ke TuneTalk dan TuneTalk je. Ke telco lain tak ada unlimited call. Lepas tu dia unlimited chat dan navigation ni untuk maps. Tahunan 200 akan dapat 10GB internet sebulan dan unlimited call ke sesama TuneTalk juga. Okay, contoh sekarang saya ambil plan Epic 25 untuk sebulan Klik proceed. Okay, kita kena verify dokumen. Verify dokumen ni standby lah untuk kita gunakan MyCard ke, pasport ke, iCard ke ataupun MyTentra. Alright, jom scan IC kita Okay, sekarang kita kena buat face recognition. Kita kena selfie. Sekarang kita kena masukkan email. Okay, contohnya kita masukkan email Klik verify. So kita akan dapat OTP dekat email. Okay, email dah dapat. So your OTP 5516. Confirm. Okay, kita dah verify email kita. Okay, lepas kita dah verify email kita, kita tick semua ni 1, 2, 3. Okay, klik confirm. Confirm. So kita boleh change lah kat sini. Kat sini kita nak bayar pakai apa. Sebab sekarang dah wajib beli plan internet. Time pendaftaran dah tak boleh dah daftar tanpa beli internet. Okay, ini credit card, debit card. Ini e-wallet. Kita nak guna GrabPay ke, Boost ke, ShopeePay ke, Touch and Go e-wallet ke. Dan kita boleh guna online banking. Okay, so kita buat online banking lah. Okay, kita pakai Maybank. Proceed.
Okay, so sekarang kat sini kita settlekan pembayaran terus sampai habis. Korang boleh masukkan username dengan password korang lah. Okay. Okay, lepas kita dah settle buat pembayaran, kita tunggu sekejap. Okay, registration successful. So sekarang kita dah boleh guna SIM card kita, dah boleh masuk dalam phone. So SIM card tu dah boleh digunakan. Kalau SIM card tu dah ada dalam phone, korang boleh call star 133H. Tengok keluar tak nombor. Kalau tak keluar nombor, restart phone dan buat step yang sama. Call star 133H. Keluar tak nombor yang korang pilih tadi. Okay, apa-apa masalah boleh terus roger kami. Alright, bye.